Tuan-puan nampak tak apa yang terpapar di skrin sekarang ni? RM700,000 dana persaraan habis dalam masa 3 tahun. Tuan-puan, dana persaraan tu adalah hasil titik peluh kita bekerja selama berpuluh tahun. Tanpa pengurusan keuangan yang betul, dana persaraan boleh habis dalam sekelip mata. Sebab tu mentor-mentor keuangan selalu berpesan, gaji yang kita dapat, kita kena bahagikan kepada short term, medium term dan juga long term. Short term dan medium term ni dalam bentuk RM, manakala long term kita alihkan duit kita ke dalam bentuk emas. Kenapa emas? Tuan-puan, skrin ni dah memaparkan, dah membuktikan duit tu macam mana tuan-puan. Fitrah duit adalah untuk dibelanjakan. Dan duit bila berada di tangan yang salah akan jadi seperti ini. Tetapi bila kita alihkan duit kita ke dalam bentuk emas, ia akan menjaga nilai duit kita. Ia akan menjaga nilai dana persaraan kita. Sebab tu kepada adik-adik yang baru mula bekerja, mulakan perancangan persaraan seawal mungkin. Sebab persaraan bukan tentang umur, tetapi tentang berapa banyak yang kita boleh simpan selepas kita bersara. RM700,000 ni tuan-puan, kalau sebulan perbelanjaannya RM5,000, RM700,000 ni boleh bertahan selama 11 tahun. Nakkan bimbingan keuangan dan ilmu emas yang betul? Hubungi saya akan bimbing sebaik mungkin.